بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita di dalam majlis ini menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi نعبر wasallam. عن فرحنا وسرورنا بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Mengungkapkan kegembiraan kita dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعبر عن ذلك الفرح اما بالصوم اما بالعلم اما بقراءة السيرة، فان المولد النبوي جزء يسير من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita mengungkapkan itu pada hari yang mulia ini mungkin dengan puasa, mungkin dengan membaca sirah, mungkin dengan menambahkan ilmu, membaca sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك انزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Oleh itu turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. عندما افتخر الكفار على المسلمين وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا، انزل الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ان افتخر الكفار بالاموال والاولاد، افرحوا انتم بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. Apabila orang-orang kafir ketika itu berbangga dan bergembira kerana mereka dikurniakan harta, mereka dikurniakan anak-anak yang ramai, Allah turunkan, wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, dengan kelebihan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah, bergembiralah. Allah suruh Nabi bergembira seperti mana orang kafir bergembira dengan harta dan anak. Allah menyuruh baginda Nabi bergembira dengan rahmat dan anugerah Allah.